Okay, video ni adalah untuk kita aktifkan robot Cardnova dalam MT4. Jom Cap ajar. Okay, first of all, robot ni telah ditunekan oleh Cap untuk kita run dekat goal sahaja. Perkara pertama adalah kita nak buka chart goal dekat MT4. First sekali, awak jangan panik, pergi dekat bahagian file, new chart, dan awak akan perasan tak ada chart goal dalam list of instrument. Macam mana untuk kita buat adalah awak pergi dekat simbol market watch ni, tekan je and right click dan tekan show all. Bila awak tekan show all, awak pergi balik dekat bahagian file dan awak akan jumpa metals. Okay, selesai masalah dan terus tekan as a USD mewakili goal. Untuk Cardnova, kita akan run dekat time frame H1. Seterusnya adalah drag and drop robot Cardnova tadi ke dalam chart goal time frame H1. Okay, just drag and drop. Okay, yang seterusnya adalah pastikan live trading ini di tick. Ini biasanya orang tertinggal, so pastikan awak tick allow live trading. Untuk di bahagian input, awak perlu masukkan license key. License key awak boleh hubungi Cap di Telegram untuk dapatkan license key. Okay, setiap account trading memiliki license key yang unik. Sila hubungi Cap untuk dapatkan license key tersebut. Tanpa license key, robot Cardnova tak akan aktif. Just klik OK. Tengoklah kalau akibatnya kalau tak ada license key, dia akan cakap invalid license key. So bila kita masukkan license key dan kita tekan OK, barulah tak ada sekatan. Okay. Yang terakhir adalah aktifkan auto trading. Pastikan auto trading ni dalam keadaan hijau. Siap. Cara untuk kita semak sama ada robot Cardnova dah aktif adalah dengan pastikan tak ada sekatan macam tadi. Yang kedua, pastikan smiley ni dalam keadaan senyum. Untuk smiley ni dalam keadaan senyum, awak perlu make sure live trading allow dan juga auto trading dalam keadaan hijau. Itu saja. Jumpa dalam next video.